Mana dia yang kata Kedah tak ada apa tu. Dekat Pendang ada kedai fast food yang sempoi kot. Hampa mai lagi dekat Z Fried Chicken Tanah Merah Pendang. Jom kita tengok menu apa yang ada. Untuk combo set ayam goreng ni, dia mai sekali dengan ayam. Ayam dia besar-besar weh. Yang penting crunchy elok. Yang mana peminat chicken tenders tu, hampa mesti sukalah dia punya garlic sauce ni, serius sedap. Rasa macam tak cukup pun. Yang ni chicken slice dia kapit dengan ayam goreng macam double down tu. Ayam dia rangup, cheese dia pun melimpah-limpah. Kalau hampa nak makan burger biasa pun ada RM6.9 je weh. Makan ni terubat lah rindu dekat yang jenama M. Bukan biasa-biasa, dekat sini si ada ayam gepuk lagi tau. Serius cakap sambal dia ni memang pedas. So kalau hampa peminat pedas, hampa mesti suka lah. Ayam dia pun dia bagi yang spicy tau. Bukan tu saja, dekat sini pun ada mi gepuk. Maggi goreng ni hampa makan dengan sambal dia tu. Nampak macam simple kan, tapi layan weh, memang sedap. Yang mana peminat samyang tu dekat sini pun ada tau. Dengan harga RM11.9 siap bagi dengan ayam ni memang berbaloi. Yang mana nak diet tu, garlic wrap dia pun sedap. Ni kalau dekat ni tiap hari kami main beli cheesy wedges dia. Sedap. Dekat sini sama je konsep macam kedai fast food yang lain. Hampa nak makan dekat sini boleh, hampa nak take away pun boleh. So tunggu apa lagi? Hampa jangan lupa singgah.